Baca sebentar tadi berita di mana seorang pelajar perempuan tingkatan 4 ditikam maut oleh pelajar lelaki tingkatan 2 di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama Petaling Jaya pagi tadi jam 9.30. Ini betul-betul menyedihkan dan amat merisaukan. Apa dah jadi dengan sekolah dan remaja kita? Puan Yang Tua, bagi saya rekod-rekod dan semua angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah wajah anak-anak kita, generasi masa depan. Mereka sepatutnya membina impian, tetapi kini hidup dalam trauma, ketakutan dan keresahan. Persoalannya, di mana silapnya sistem kita? Apakah moral, akhlak dan adab anak bangsa kita kini tergadai? Dulu disiplin menjadi tunjang pembentuk manusia. Time saya bersekolah dulu, Puan Yang Tua, tahun 70-an. Kesalahan kecil seperti tidak memakai stoking, gagal menyiapkan kerja rumah, atau buku koyak sedikit sudah diberi pengajaran. Bukan kerana guru zalim, tetapi kerana mendidik tanggungjawab, hormat dan nilai diri. Hari ini atas nama emosi dan kesejahteraan, semua mahu dilayan lembut-lembut. Akhirnya lahirlah generasi rapuh. Cepat terasa, mudah mengalah. Guru takut bertindak, sekolah takut disalahkan, sistem lumpuh, nilai korban di pihak anak-anak. Dalam konteks belanjawan 2026 dengan peruntukan sebanyak 66.2 bilion kepada Kementerian Pendidikan, saya menyeru agar bajet besar ini tidak hanya membina bangunan, makmal dan teknologi, tetapi digunakan juga untuk memulihkan jiwa sistem pendidikan. Tolonglah, sudah terlampau banyak keluh resah, rayuan serta seruan rakyat yang kita dengar di luar sana. Bertindaklah. Saya juga baru terbaca sebentar tadi berita di